Bayam. Ha? Bila nak shoot? Shoot. Ha. Kan dah habis. Habis? Short film Ayah Pahlawan Tanpa Pedang is a wrap. Woo! Nafas didengari aku, puas resah melengkapi lagu, rumah tempat berteduh hingga usia rapuh. So macam mana? Okay audio problem ah? Ni problem. Ni malam baru nak buat hal pantat apa okay. Ni Kena pegang ini sekali nak. ini mahal sir. Last minute okay Lifesaver. Hampir jadi benci, ku rela kau dipanggil kembali. Rahasia Tuhan tertulis masa depan. Bisa kita mengulik masa indah bila aku mencurigai apa yang tertulis buatku. Kian berat bila tiba ku rela kau dipanggil. Hello guys. So petang ni kita dah habis lah shoot. So kita nak buat last scene untuk petang ni. Let's go. Woohoo. Jadi benci, ku rela kau dipanggil kembali. Rahasia tertulis masa depan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kisina Hani Bili Basmi. Saya merupakan director kepada production ANH. Jadi Alhamdulillah dah selesai 2 hari shooting untuk short film bertajuk Ayah Pahlawan Tanpa Pedang. So, bagi saya Alhamdulillah lah, shooting berjalan dengan lancar. Tak ada apa-apa yang berlaku. Cuma ada sedikit masalah teknikal lah yang berlaku. Itu normal lah, biasa. Tapi yang paling tak tahan, cuaca panas. Lepas tu rumah pun gilanya panas weh. Kita tahan lah. Dalam bilik masa syuting weh, Mandi dalam badan macam mandi tu. Dah. Kru pun Alhamdulillah dengan cakap. Alhamdulillah kru dengan cakap. Cuma adalah masalah-masalah sikit. Dah cincah. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Amzaruddin bin Azlan, memegang watak sebagai Adi. Dan dalam production ni saya memegang jawatan sebagai editor dan assistant director. So Alhamdulillah short film Ayah ni berjalan dengan lancar.
Alhamdulillah ada masalah sikit tadi bahagian teknikal, tapi it's okay lah, normal lah kan. Dalam kalau kita nak buat short film ni mesti ada 1-2 benda yang akan terjadi lah kan. Tu semua basic, tak ada masalah. Saya artis, saya tak ada masalah. Okay. So masalah yang kami hadapi tadi ya, panas kan. Penang menolak fenomena hujan lebat tu. Apa nama dia? Penang menolak fenomena La Nina. Tangan tu kena sentiasa ada tisu je nak perlu kan. Memang panas lah. Tapi alhamdulillah tim bagi kerjasama, kru-kru bagi kerjasama, so kerja jadi lagi cepat. So alhamdulillah setakat ni semua berjalan lancar, and insyaAllah short film Ayah akan mendunia lancar. Assalamualaikum, selamat malam. Nama saya Cik Muhammad Azim, lebih dikenali sebagai Cik ataupun Azim. Saya megang watak sebagai Amir, kawan rapat kepada Adi. Jadi watak Amir ni, dia seorang yang baik. Dia menasihati si Adi ni supaya tidak selalu mengutuk atau memburuk-burukkan bapak dia. Jadi cabaran saya kat sini tak ada apa-apa cabaran sangat. Cuma betul lah tentang cuaca juga. Lepas tu cabaran saya perlu buat spontan sikit tentang saya punya skrip. Jadi benefit dia, alhamdulillah main karakter kita bagi macam-macam makanan. Kenyang saya. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Ahmad Syamil Adam bin Ahmad Nazri. Saya merupakan DOP untuk ahli kumpulan A&H Production, dan saya juga ialah cameraman untuk short film Ayah Pahlawan Tanpa Pedang, dan saya ketua DOP. And untuk cabaran tu banyak juga, sebab kami ada buat scene yang mengaitkan jalan raya. So ada 2 scene. Satu scene yang kita follow ayah tu, time tu saya duduk dekat bonet kereta, and ada orang pegang saya, and saya kena pegang gimbal straight macam tu, which is lengoh untuk 2 minit. And then second, pada hari ni saya tracking motor anak dia balik rumah, and time tu saya track guna motor. Kawan saya bawa motor, and then saya pegang gimbal, duduk menghadap ke belakang, dan sebelah tangan tahan gimbal, dan sebelah tangan saya pegang 360 untuk behind the scene. Saya mendoakan supaya short film ni dapat dijayakan dengan sempurna, dan saya doakan untuk editor lah dipermudahkan urusan lah time edit nanti. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Amir Nabi Azman. Saya memegang watak pula. Saya selaku assistant DOP bagi short film Ayah, dan saya juga salah seorang kru tambahan untuk A&H Production. Salah satu cabarannya ialah cuaca semua. Sebab cuaca waktu tengah hari tu, sebab waktu dia panas kan. Jadi bila kami shoot dalam bilik tu, dia jadi lagi bahang. Jadi so kami nak buat kerja tu jadi agak terganggu. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hazim. So saya memegang sebagai gaffer. So far alhamdulillah short film Ayah berjalan dengan lancar. Ya, anomali. Untuk cabaran sebagai gaffer buat masa sekarang untuk short film Ayah, tak ada apa, so far okey je. So saya harap short film Ayah ni dapat memberi inspirasi kepada anak-anak kat luar sana untuk menghargai jasa-jasa Ayah. So bye bye. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Akademia. Nama saya Muhammad Ahmad Hakimi. So kami memegang sebagai assistant art director
So tugas kami hanyalah bantu daripada belakang tabir. So saya sangat berterima kasih kepada ANH Production dengan Awam Production kerana telah bagi pengalaman yang menarik. So kami akan daripada ilmu yang kami dapat, kami akan belajar benda tu. So banyaklah kelebihannya, sangat banyak. So kata-kata Semua dah kata. semua dah kata. So apa pun aja. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syazwan Zafan. Saya nama Jivan Ko Jae Eun. Okay, jadi function kita orang dekat dalam cerita short film Ayah ni adalah sebagai audio man ataupun sound man. Ya. So sejujurnya sangat penat lah juga aku yang tukang pegang boomstick tau. Macam ni oh. Sakit tau. Lenguh. Kau tak nak cakap ke? Kau perasan lah mana boom mic tu pergi mana, tak tahu kan? Tengok. Rosak lah. Sakit hati tau. Mic dia tau. Beli pakai duit sendiri weh. Tapi cabaran tu adalah apa tak tahulah. Banyak lah boom mic gone, tak boleh pakai, terpaksa pakai mic cikai-cikai ni. Weh, tengok. So banyak lagi cabaran, tapi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Salam. Hai, nama saya Saidatul Iman. Role saya ialah art direct untuk cerita Ayah. Kebanyakan propnya boleh beli dekat kedai Eco, Mr. DIY, mana-mana lah yang boleh nampak dekat short film tu. Kebanyakan saya punya role ialah support belakang takbir je, yang belakang Am, Hani, macam ni just belakang je. Saya doakan yang cerita ni berjaya, yang seperti ekspektasi Hani dengan Am, dengan Jami juga. So itu saja dari saya. Saya doa yang terbaik. Amin Rabbal Alamin. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rash. Saya Alif Zikri. Kami selaku handyman kepada production NH. Kita orang tak tolong banyak sangat pun, tapi datang makan je. Banyak beli air kosong je. Korang datang makan je. Datang makan. Kita datang pun datang lambat. Tapi Alhamdulillah partisipan tu membantu sedikit lah. Alhamdulillah. Harapan kami NH Production dapat ke tahap yang lebih besar di masa hadapan. Amin. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Saidatul Naoni binti Karim Zayami. Saya selaku BTS untuk short filem Ayah. Apa dah tak ada suara dibuatnya weh. So apa nak cakap tak lupa lah. Cabaran dia tak ada cabaran sangat. Ada satu lah, masa benda ni hilang tadi, tahu-tahu ada kat tangan orang lain. Ini 360 BTS. Kalau guna ni memang awak nak mampus. So semua scene ada, jangan risau. Dan itu je lah. Okay, terima kasih.